Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Hari ini kita akan bersama-sama di dalam satu program yang dinamakan Bicara Pendidik terus daripada studio IPG Kampus Pulau Pinang, dan hari ini kita akan membincangkan satu topik yang cukup menarik, cukup signifikan, terutamanya di dalam dunia pendidikan. Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah cabaran dunia digital siswa guru kini dan masa hadapan. Puan hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, bersama-sama kita pada hari ini bagi membincangkan topik yang dinyatakan tadi, dua orang pensyarah yang cukup berpengalaman daripada IPG Kampus Pulau Pinang. Suka ingin saya perkenalkan panel yang pertama, iaitu Encik Anwar bin Yunus, pensyarah daripada daripada Jabatan Teknologi Pendidikan daripada IPG Kampus Pulau Pinang. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Terima kasih. Sihat, okey. Baik, kita beralih pula kepada panel yang kedua, iaitu Encik Zaili bin Idris daripada Jabatan High Ehwal Pelajar dan juga Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Pulau Pinang. Apa khabar Cik Zaili? Terima kasih. Harap Tuan Director pun sihat juga. Alhamdulillah. Walaupun cuaca di luar sana kesejukan, dan juga di dalam studio ini kita cuba hangatkan tajuk ataupun topik perbualan kita pada hari ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita membincangkan tajuk ini dengan kedua-dua ahli panel yang kita jemput di studio, marilah sama-sama kita ikuti tinjauan yang dibuat oleh wartawan siswa guru kita di Blok Anggrek sana. Dipersilakan Mukris dan Izzati. Okey, baik, kita bersama dengan saudari Aina Fazana, betul? Betul. Okey, baik, saya nak tanya saudari lah sedikit berkaitan dengan kefahaman saudari berkaitan dengan pendidikan digital. Okey, soalan pertama saya, apakah yang saudari faham tentang penggunaan digital dalam PDP? Maksudnya penggunaan digital dalam pembelajaran dan pengajaran. Oh, okey. Jadi apa yang saya faham tentang penggunaan digital dalam PDP adalah di mana guru-guru ni mengaplikasikan penggunaan internet ataupun digital semasa sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Di mana murid-murid ni diorang bukan sekadar belajar daripada buku teks, tapi diorang ni mengeksplorkan ataupun diorang menggunakan penggunaan teknologi ni dalam pembelajaran. Contohnya saya bagi contoh penggunaan LCD kan. Macam guru ni bagi nak memudahkan murid-murid ni untuk memahami sesuatu tu, guru boleh gunakan penggunaan platform ataupun aplikasi YouTube supaya guru tu dapat terangkan secara lebih mudah untuk murid-murid tu memahami konsep ataupun sesuatu asas pembelajaran tu. Selain itu, bukan sahaja penggunaan YouTube, kita boleh juga menggunakan penggunaan quizzes ke ataupun word wall ke, supaya kita dapat nilai pemahaman mereka daripada kita tulis sekadar tulis dekat kertas. Jadi kita dapat tengok sendiri pencapaian ataupun tahap perkembangan murid tu melalui keputusan. Contohnya daripada quizzes tu kan, kita boleh tengok daripada keputusan yang tertera pada akhir setelah mereka selesai menjalankan quizzes tu. Itu je. Okey, baik, itu berkaitan soalan pertama berkaitan dengan kefahaman saudari. Baik, soalan kedua saya, apakah cabaran paling utama yang saudari hadapi dalam dunia digital sepanjang saudari bergelar seorang siswa ataupun pelajar? Oh, cabaran. Sebenarnya sebagai seorang pelajar ni, kita ni memanglah lagi-lagi kita duduk dekat asrama dengan masalah internet. Masa kita pula bergantung kepada penggunaan wifi. Jadi masalah ataupun cabaran yang kita hadapi dalam nak mengintegrasikan penggunaan internet ataupun digital ataupun teknologi ni adalah di mana kita ni tak ada capaian internet yang sangat kuat. Maksudnya sebab ada setengah bilik yang tak sampai wifi tu untuk connect ataupun nak berhubung dengan, kita nak buka Google Classroom, kita tak dapat nak buka sebabkan masalah capaian internet. Selain tu, ada je dalam kalangan kita yang tak ada laptop. Jadi penggunaan laptop ni sekarang ni, lagi-lagi kita sebagai siswa guru kan, bakal pendidik, sangat penting lah penggunaan laptop ni. Sebab apa? Kita nak siapkan assignment, kita nak siapkan kerja-kerja yang kita perlu siapkan ataupun tugasan-tugasan, tak kisah tugas apa-apa. Jadi penggunaan
laptop ataupun penggunaan teknologi ni sebenarnya sangat penting. Jadi dekat sini kita nak cakap kat sini adalah cabaran, di mana cabaran internet, cabaran penggunaan ataupun penggunaan bahan dan media itu sendiri yang menjadi penghalang untuk seseorang tu mengaplikasikan teknologi itu. Baik, itulah dia kefahaman saudari Aina Fazana berkaitan dengan pendidikan digital. Ya. Okey, jadi saya ingin bertanyalah soalan berkenaan dengan penggunaan digital. Jadi, pada pendapat anda, apakah anda faham tentang penggunaan digital dalam pembelajaran dan juga pengajaran? Okey, terima kasih kepada soalan yang diberikan. Apa yang saya faham berkenaan dengan penggunaan digital dalam pengajaran dan pembelajaran ialah perintegrasian teknologi dalam sesi pengajaran. Dan dalam tempoh ini ataupun dalam sesi ini, cikgu lah yang kena mainkan peranan mengatur atau menggunakan teknologi dalam sesi PDP tersebut lah. Sebagai contoh, dalam sesi pengajaran, guru boleh menggunakan pelbagai aplikasi terkini. Sebagai contoh, Google Site. Dan dalam Google Site tu, guru boleh memberi tugasan secara berkumpulan dan secara tak langsung akan terlibatnya kerjasama dan kolaborasi antara pelajar di samping penggunaan digital dalam pengajaran. Dan guru juga boleh menggunakan quizzes dan pelbagai lagi platform digital yang berkaitan dengan quiz sebagai untuk guru menilai tahap penilaian murid mereka dalam kelas. Itu saja. Jadi, pendapat anda, apakah cabaran yang paling utama lah untuk kita mengintegrasikan teknologi di dalam PDP? Sebagai seorang guru ataupun pelajar? Bagaimana tidak apa? Okey. Sebagai seorang guru, bakal guru, antara cabaran yang akan mungkin saya hadapi dalam sesi pengajaran lah, dalam penggunaan digital dalam sesi PDP ialah antaranya mungkin jaringan internet yang kurang ataupun yang lemah lah, terutama bagi sekolah di luar bandar ataupun di kawasan pedalaman. Supaya kita tahu, mungkin di Malaysia ni, sebagai contoh di Sabah Sarawak, banyak lagi sekolah pedalaman yang masih lagi kurang jaringan internet ataupun rangkaian telekomunikasi lah. Dan ini antara cabaran utama kepada guru-guru dalam pedalaman untuk menggunakan teknologi digital dalam sesi PDP. Terima kasih. Itu sahaja. Baik, saudari Jenny tu, saya nak tanya sedikit soalan lah berkisar dengan teknologi pendidikan. Baik, apakah yang saudara faham tentang penggunaan digital dalam PDP, maksudnya dalam pembelajaran dan pada pendapat saya, penggunaan digital dalam PDP termasuklah LCD, komputer yang saya guna atau tablet sebagainya. maksudnya tidak menggunakan buku smartphone, menggunakan kelebihan teknologi yang ada. Soalan seterusnya, apakah cabaran paling utama yang anda hadapi dengan sepanjang anda belajar dunia digital? Cabaran paling utama anda belajar dalam dunia? Saya rasa kelemahan internet adalah cabaran yang paling besar dalam kehidupan saya. Sebab saya mahu cari maklumat yang terkini atau lama-lama internet sangat drop. Begitulah tadi tinjauan daripada dua orang wartawan kita, wartawan siswa guru IPG Kampus Pulau Pinang berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Baiklah, kepada kedua ahli panel kita mulakan soalan yang pertama kepada Encik Anwar, iaitu semestinya kita lihat pada hari ini cabaran bagi dunia digital pada hari ini cukup besar. Jadi pada pendapat Encik Anwar, sejauh manakah mereka bersedia? Soalan dia pendek je, tapi huraian dia mungkin panjang. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Zabidi. Jadi menarik sekali jawapan yang diberikan oleh siswa guru kita ya. Daripada jawapan-jawapan tadi, sejauh mana pelajar kita bersedia dengan pendidikan digital ini, saya suka kupas dari segi generasi yang mereka berada sekarang. Jadi untuk pengetahuan Cik Zabidi, Cik Zaili rakan saya,
dan juga para penonton. Siswa guru yang berada bersama dengan kami pada ketika ini adalah daripada generasi Alpha. Ya. Jadi generasi Alpha ni adalah bermula daripada tahun 2013 sehinggalah ke tahun 2025. Dan sekarang ni dah ada generasi baru, Cik Zabidi. Generasi yang baru ni kita telah masuk generasi beta. Jadi generasi beta ni adalah lanjutan daripada generasi Alpha, yang mana generasi beta ni bermula daripada tahun 2025 tahun ini sehinggalah pada tahun 2039 nanti. Selepas 2039 Alpha beta apa pula lagi tak tahulah. Ya, jadi berbalik pada soalan tadi, sejauh mana pelajar guru kita ni bersedia, kaitkan dengan apa yang saya jelaskan tadi, iaitu generasi yang mereka berada sekarang. Jadi generasi Alpha ni mengikut tinjauan dan juga penyelidikan adalah satu generasi yang digital native. Digital native maknanya mereka lahir-lahir telah memang sedia ada dengan dunia digital. Tidak menghairankan kalau kita lihat pada hari ini, kalau kita berikan telefon pintar kita kepada kanak-kanak yang baru berumur 2 atau 3 tahun, berikan handphone kepada mereka, berikan telefon pintar kita, mereka tak tahu, mereka akan swipe. Itu kajian yang dibuat. Jadi bermaksud dalam generasi Alpha ni, mereka adalah digital native, maknanya sejak daripada lahir mereka telah sebenarnya bersedia untuk menempuh dunia digital. Ya, jadi kalau ikutnya semasa ibu yang mengandungkan mereka banyak berinteraksi dengan digital ni. Jadi tentang sejauh mana mereka bersedia, mereka telah bersedia sejak daripada kecil lagi, ya, mereka duduk di dalam zaman yang dia katakan sebagai dunia digital ni, dan seterusnya bila mereka nak masuk ke IPG pun, ya, mereka telah biasa menggunakan internet, iaitu permohonan secara dalam talian untuk masuk IPG. Ya, jadi pada saya, pelajar kita, siswa guru kita ni memang telah bersedia untuk mengikuti pembelajaran digital ni, ya, pada masa kini. Dan saya percaya daripada pengalaman saya mengajar kursus teknologi pendidikan ni di Jabatan Pendidikan selama lebih daripada 20 tahun, yang pelajar yang terbaru ni, terutamanya pelajar yang masuk dalam peringkat PISMP ni, sejarah sarjana muda guruan ni, berilah apa saja kerja, mereka ni lebih kreatif dan inovatif. Ya, jadi tugasan-tugasan dalam bentuk digital yang diberikan dapat diselesaikan dengan mudah. Ya, dapat diselesaikan dengan mudah dan dalam masa yang memang telah ditetapkan. Ya, jadi mereka ni adalah generasi yang kreatif, inovatif, dan saya percaya mereka bersedia menerima cabaran-cabaran dalam dunia digital ni di masa akan datang. Okay. Terima kasih. Jawapannya, pelajar kita sudah berada di ruang yang kebersediaannya yang cukup baik. Dan kalau kita lihat Encik Anwar dan Encik Zaili, di peringkat KPM sendiri telah menunjukkan satu kesediaan yang sangat serius tentang digital ini, di mana pada tahun November 2023 Menteri Pendidikan kita YB Fadlina Siddiq telah melancarkan dasar pendidikan digital. Ini menunjukkan komitmen kerajaan, terutamanya di peringkat KPM sendiri, tentang pendidikan digital ini. Jadi saya lanjutkan soalan kepada juga Encik Anwar. Di segi kementeriannya telah juga menunjukkan kesediaannya. Jadi bagaimanakah di peringkat siswa guru kita untuk menyambut ataupun untuk membuat persediaan bagi pembelajaran masa kini? Terima kasih Cik Zabidi. Jadi betul lah seperti yang Cik Zabidi katakan,
kita sebenarnya bertuah IPGM lah yang menerima banyak manfaat daripada dasar pembelajaran digital ni, ya, di mana dasar pembelajaran digital ni telah pun dimulakan dalam tahun 2019 dan di dalam perancangannya akan berakhir pada tahun 2025 ini, pada tahun ini. Dan banyak pencapaian yang telah dicapai, yang telah kemajuan-kemajuan yang telah pun ditempuhi dalam dasar pembelajaran digital ni, di mana dalam dasar pembelajaran digital ni ada 6 objektif utama lah, ya, yang ataupun 6 elemen utama dalam dasar pembelajaran digital ni, iaitu pertamanya dari segi pembangunan infrastruktur dan infostruktur, yang kedua dari segi governance, yang ketiga pedagogi dalam talian, yang keempat dari segi kandungan digital content, yang kelima perkembangan profesional, dan yang keenam pembudayaan pembelajaran digital. Jadi siswa guru kita sebenarnya amat beruntung kerana telah diberikan pendidikan awal, dan kalau ikut perancangan dasar pembelajaran digital ni, siswa guru kita adalah lebih advance daripada yang di sekolah. Ya? Jadi dalam infrastruktur dan infostruktur contohnya, banyak manfaat yang telah diterima oleh IPGM dan IPG, ya, terutama dari segi kelengkapan untuk menempuh dunia digital ni. Contohnya seperti talian internet, ya, di mana kita dapat sambungan kelajuan internet ni sampai 1 gigabit per second. Jadi agak laju lah itu berbanding dengan bahagian-bahagian lain. Jadi itu tak lain tak bukan sebab objektifnya IPGM adalah sebagai peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia. Jadi itulah yang keuntungan yang kita dapat, dan sebenarnya bagaimana pelajar kita boleh menggunakan manfaat ini sudah tentu bermula daripada gerakan daripada atas. Jadi pada para pentadbir, khususnya di IPGM, telah pun ada perancangan yang jelas dan hala tuju yang jelas untuk kemajuan pembelajaran digital ni. Okey, baik, terima kasih kepada Encik Anwar. Nampak begitu jelas sekali di setiap peringkat masing-masing mempunyai peranan di dalam membangunkan pembelajaran digital ini. Jadi saya nak beralih kepada ahli panel yang kedua, Encik Zaili. Soalan yang sama juga Encik Zaili. Tetapi saya nak bawa mungkin kita ingin melihat di satu sudut yang sedikit berbeza, iaitu dari segi aspek psikologi. Jadi apa komen Encik Zaili tentang perkara ini? Okey, tuan-tuan perempuan, para penonton sekalian, sebelum itu lah kan, di peringkat digital hari ini kita memang dah biasa dengan istilah-istilah yang kita rasa dulu jarang kita dengar kan. Istilah delete, like, swipe. Dulu kita tahu swap je kan. Tapi sekarang benda-benda ni dah jadi biasa lah. Okey? Dan benda tu jadi biasa apabila wujudnya pandemik yang menyebabkan kita belajar lebih banyak di rumah secara online. Pada masa tu, pada pandangan kita ni benda yang agak baru. Tapi tidak dah pada hari ini. Sebab proses pembelajaran digital ni dah jadi sebahagian daripada DNA kita dalam belajar. DNA tu kan. Okey? Kan? Kita boleh terima dah. Itu yang tadi bila Cik Anwar sebut tentang generasi yang lahir dalam keadaan mereka dah selesa dengan perubahan yang ada ni. Walau macam mana pun saya cuba nak berbincang dan menarik perhatian pada penonton sekalian tentang satu sisi lain, satu aspek yang lain, iaitu sudut pandang dari segi psikologinya. Okey. Saya melihatlah untuk bercakap tentang
mendepani pendidikan digital ini, kita tidak akan dapat keluar dan lari daripada isu tentang diri sendiri. Sebab itulah aspek psikologi saya rasa di antara persediaan yang agak penting. Dia ada banyak, sebenarnya banyak. Kita nak bincang panjang-panjang tu saya rasa bukan ini tempatnya, tapi kita ambil poin yang penting saja. Ada benda yang kita tengok paling utama ialah apa yang kita namakan sebagai proses inner self. Proses bagaimana kita kata dalaman diri kita itu menentukan hala tuju kita. Sebab itu bila sebut tentang urusan inner self, dalaman diri seseorang itu, cara individunya, maka dia ada dua benda yang kita kena tengok. Pertamanya dia berkaitan dengan apa kita panggil sebagai self awareness, dan juga dia panggil sebagai emotional control. Kan? Self awareness, bahasa mudahnya, pengawalan penggunaan digital apa semua ni, dia tak ada satu orang yang boleh mengawal kita. Kita sendirilah yang akan bertindak untuk menentukan bagaimana nak memilih yang terbaik ataupun sebaliknya. Sebab tu kalau kita tak ada disiplin ni, alert, sentiasa cakna dengan apa pilihan yang kita buat, maka akhirnya proses yang baik pun akan jadi sebaliknya. Sebab tu penting pada kita ialah untuk faham bagaimana kita perlu bertindak, bagaimana kita perlu memilih, dan bagaimana juga kita perlu membuat keputusan. Itu yang pertama, dia panggil sebagai self-awareness. Yang keduanya, dari segi aspek emotional control. Dan kita faham, bila kita sebagai manusia yang menggunakan sesuatu yang bersifat teknologi, dua-dua ini ada benda yang berbeza. Satu, dia tidak ada satu roh dari segi perasaan, dari segi jiwa, berbanding dengan penggunanya yang ada benda-benda tu. Jadi bagaimana dengan sesuatu yang mati sifatnya, walaupun dia berbentuk digital, dengan mereka yang ada jiwa, ada roh, ada perasaan, nak berinteraksi. Dan inilah kita kata bila berlakunya satu tahap tidak ada keupayaan untuk nak synchronize di antara penggunaan itu, maka dia akan memberi sedikit sebanyak kesan kepada emosional. Sebab itu kita kata hari ini mungkin kita bijak dari segi pemikiran, tapi emosinya belum tentu bagus. Maka sebab itu kita akan jumpa dengan satu istilah yang kita namakan sebagai equilibrium. Equilibrium. Equilibrium ni apa makna dia? Dia merupakan satu gabungan yang melibatkan tentang akal yang boleh berfikir secara waras dan digabungkan dengan jiwa yang merasa. Jadi bagaimana kita nak menghidupkan sesuatu yang bersifat jumud, yang tidak ada jiwa. Sebab itu apabila kita faham tentang konsep equilibrium ini, kita menggabungkan teknologi dan kita menggabungkan juga dengan insan kita ni dengan sifat-sifat kemanusiaannya, ianya akan menjadi kita ni lebih benar-benar bersedia untuk menghadapi apa yang dimaknakan dengan dunia digital. Okey, saya kembalikan kepada moderator. Okey, cantik sekali kupasan yang dibuat oleh Encik Zaili. Equilibrium. Itu. Jadi kita dapat faham dari segi sudut persediaan dan sejauh mana siswa guru kita dapat membuat bagi menghadapi dunia digital pada masa kini. Tuan-tuan dan puan, kita tidak dapat tidak untuk menongkah arus. Sebenarnya dunia digital sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita seharian. Lihatlah kalau sebelum ni ya, Cik Zaili, Cik Anwar, kalau kita tak bawa dompet ataupun beg duit, gelabahlah kita ya. Tapi hari ni kalau tak bawa beg duit, tak apa lagi. Jangan tak bawa asal ada handphone. Kalau tak bawa handphone, kita sanggup patah balik. Ya, sebabkan itulah perkembangan dunia digital yang kita terpaksa hadapi pada waktu ini. Jadi kita beralih kepada soalan yang kedua. Kali ini saya nak mulakan dengan Encik Zaili dulu. Kita dah tengok tadi sejauh mana persediaan masyarakat kita, terutamanya pelajar guru ataupun siswa guru di IPG ini. Jadi kita nak tengok pula dari segi cabaran dia. Cabaran dan halangan. Kalau kita nak cerita cabaran ni memang banyaklah ya. Tetapi apa yang Encik Zaili dapat lihat dari segi dari aspek psikologinya untuk pelajar guru kita ni. Okay. Baik, terima kasih Tuan Moderator, sahabat saya Cik Anwar. Dengan masa yang singkat ni mungkin saya nak fokus kepada dua sajalah. Kita nak melihat kepada apa yang kita namakan sebagai gaya hidup sedentary dan juga tentang digital identity crisis. Dua ni pun cukup okey lah tu kan. Okey.
Kita pergi yang pada pertama dulu. Apa yang kita maksudkan dengan gaya hidup sanitari? Sedar atau tak sedar kita hari ni, cara kita menguruskan diri kita untuk belajar, bahkan dalam bidang kerjaya sekalipun, dia dah mula nampak sangat berbeza. Dulu manusia ni bekerja, dia banyak mobile, dia banyak bergerak. Tapi hari ni kita tengok ada kajian yang dibuat, seorang pekerja tu dia boleh bekerja 6 jam, 8 jam dengan hanya duduk atas kursi je. Dan sebenarnya benda ni tak jauh beza pun dengan student kita, cara dia belajar. Apatah lagi bila dunia digital telah mengikat mereka ni pada meja dan kursi. Sebab tu ada kajian yang dibuat bahawa apabila seseorang tu duduk dan fokus semata-mata pada skrinnya, skrin tablet ke apa ke, berjam-jam, dalam masa yang sama dia mengabaikan keperluan kepada aktiviti fizikal, maka sebenarnya dia telah mengakibatkan satu fenomena kepada masalah kesihatan. Dibuat kajian itu. So apabila kita duduk lama berjam-jam tanpa ada pelibatan fizikal dan sebagainya ni, pertama sekali gangguan akan berlaku ialah pada masalah jantung. Sebab tu kajian ini menunjukkan bahawa generasi hari ini yang berumur antara 20 sampai 40 tahun telah mula mengalami masalah jantung. Antara sebabnya ialah berlakunya pada gangguan metabolik dalam badan kita. Sebab cara kita hari ini dalam bentuk digital maupun dalam bentuk kerjaya, kita dah terikat kepada gadget. Kita akan duduk lama. Ya. Orang tua dulu kalau duduk lama sakit pinggang. Sakit pinggang kan? Ya, betul. Nak duduk sekejap tak boleh. Tapi generasi hari ni dia boleh duduk. Berjam-jam dia boleh menghadap benda tu dan dia rasa okey je. Inilah yang kita namakan sebagai gaya hidup sanitari. Dan bila bentuk gaya hidup ini, dia akan jadi dua keadaan, sama ada bagus ataupun tidak. Tetapi bila kita terlampau sangat, over sangat, maka dia akan memberi kesan pada kesihatan. Jadi inilah di antara cabaran juga halangannya. Kita tidak menolak dari segi pendekatan pembelajaran digital, tetapi kita kena memahami keadaan itu supaya kita boleh buat sedikit perubahan dan penyesuaian diri. Okey? Kita jugalah kesihatan paling utama kan. Okey. Itu aspek yang pertama. So gaya hidup itu perlu diubah sesuaikan mengikut kemampuan. Sebab itu dikatakan bila kita belajar ni, jangan terlampau duduk sangat pada satu tempat dalam setengah jam, sejam. Kita bangun sekejap, bagi ada pergerakan tubuh badan supaya aliran darah itu berlaku dengan bagus. Okey. Kemudian yang keduanya yang mungkin cabaran atau halangan dari segi aspek psikologi ialah dia panggil sebagai apa? Digital identity crisis. Digital identity crisis. Who you are? Who am I? Itu cerita Rian macam Jackie Chan pula kan? So dia jadi masalah bila kita tengok mereka ini cuba untuk menyelaraskan di antara identiti sebenar ataupun fizikal, diri fizikal dengan identiti dia di maya. Kan? Kita tengoklah kan, kalau hari ni pun di dalam handphone ke dalam ikon-ikon yang kita pilih. Kadang-kadang orang lebih suka menggunakan template ikon yang ada tu. Kadang-kadang ikon dipilih tu sebenarnya dia tidak menggambarkan diri yang sebenar. Kan? Kadang-kadang tengok ikon tu nampak macam brutal. Dan bila diorang pilih, dia bukan saja pilih. Kadang-kadang dia mungkin terikut-ikut dengan satu ikon yang tidak menggambarkan diri yang sebenar. Sebab itulah bila sebut dalam identity crisis ni ialah bagaimana satu masa mereka menerima diri mereka dan satu masa mereka rasa selesa untuk menjadi orang lain. Ini yang kita namakan sebagai satu bentuk identity crisis, kerana the real life dia dengan kehidupan dia di dalam peringkat maya ataupun digital dia sangat berbeza. Maka jika ini berlaku, maka inilah kita tengok akan timbul beberapa manipulasi tentang identiti diri kita. Sebab dalam proses sosial, bila berinteraksi secara maya ni, kita tidak akan dapat 100% boleh kita mengenali seorang dengan bagus. Dan kita tahu dah banyak kes-kes yang menunjukkan bahawa memanipulasikan data-data yang online cukup mudah dibuat. Sebab kawalannya agak sukar kan. Jadi inilah di antara beberapa cabaran. Sebab itulah bila dalam isu berkaitan dengan digital identity crisis ini, kita kata kita kena perlu jujur, kena perlu jiran dengan orang. Kita dapatkan bahan-bahan yang kita buat rujukan itu perlu kita bagi kredit pada orang tertentu supaya kita tidak
memanipulasikan bahan itu sebagai satu milik kita yang sebenar. Sedangkan dia bahan plagiat, contoh dengan. So inilah di antara dua benda yang mungkin para penonton boleh fikirkan tentang isu gaya hidup kita tadi dan juga tentang krisis yang akan berlaku. Okay, saya pun akan balik kepada moderator. Ya, terima kasih Cik Zaili. Sesuatu yang sangat kita bimbang dari segi cabarannya, dan mungkin kita juga Cik Zaili ya, kita dah tengok di berita-berita di luar sana ada pelajar ataupun kanak-kanak yang lebih selesa sekarang ini berkomunikasi dengan ChatGPT ataupun AI sekarang ni, yang mana dia lebih berselesa bercakap dengan robot berbanding dengan rakan-rakan sepermainan dia. Jadi sesuatu yang perlu kita sama-sama fikirkan. Jadi beralih pula kepada Encik Anwar, soalan yang sama mengenai dengan cabaran dan halangan. Baik, terima kasih Cik Abidi. Jadi daripada temu ramah dengan pelajar, ada yang memberikan jawapan cabaran utama dia adalah internet. Capaian internet yang lemah. Jadi saya suka tarik perhatian di sini bahawa dalam dasar pembelajaran digital ada satu komponen ya, yang dikatakan apa yang dipanggil sebagai BYOD. BYOD ini adalah Bring Your Own Device. Dan konsep ini sebenarnya telah diperluaskan di sekolah. Kalau kita perhatikan sekarang, makmal komputer di sekolah semakin lenyap. Kadang kita pergi ke sekolah tu dah makmal dia jadi macam sarang apa. Bukan sebagai makmal lagi dah. Dan di tempat kita sendiri, makmal komputer kita banyak yang telah dikosongkan, dijadikan diubah suai lah dengan konsep BYOD ni. Dalam konsep BYOD ni, pelajar akan membawa sendiri kelengkapan yang diperlukan untuk melalui pembelajaran digital ni. Kalau kita tengok sekarang ni, kalau di makmal masih gunakan makmal, tetapi pelajar kita akan bawa laptop sendiri. Balik kepada akses tadi, ialah walaupun kita pentadbiran dalam usaha untuk kuatkan lagi isyarat ataupun kelajuan internet ni, masih ada kelompangan yang berlaku. Ya, ada lagi tempat-tempat yang tak boleh nak naik tarafkan. Jadi itulah timbul isu tadi. Maka sebenarnya itu boleh diatasi dengan konsep BYOD ni. Sebenarnya siswa guru kita tak sepatutnya merasa terlalu nak berkira dengan benda digital ni. Ya, kalau kita tak dapat akses daripada wifi, boleh saja mereka gunakan data. Dan sekarang ni telco banyak menyediakan harga-harga yang kompetitif. Boleh pilih saja, dah semakin murah dah data ni. Ya, tak semacam dulu, macam kita mula-mula dulu data sangat mahal. Sangat mahal, ya. Kita betul. nak pakai pun takut-takut. Ya, jadi sekarang dah semakin murah. Jadi seharusnya lah dengan konsep BYOD tadi, pelajar dia menggunakan perbelanjaan dia sendirilah untuk menampung kekurangan yang ada. Bercakap berkenaan dengan kompetensi ni lah ya, kita kalau dulu waktu saya dulu ya, kalau nak gunakan Microsoft Word ni pun dipanggil khusus. Macam mana kita nak ni, sebelum Microsoft Word tu ada lagi perisian yang dulu apa cikgu yang dulu-dulu WordStar dan sebagainya. Perlu ada khusus belajar macam mana nak gunakan professional dan sebagainya. Jadi sekarang ini rasanya dalam dunia digital ni, adakah perlu persediaan ke arah itu dari segi nak meningkatkan kompetensi, terutama kita nak fokus kepada siswa guru kita ni? Apa pendapat Encik Anwar? Baik, itulah Cik Abidi macam jelaskan zaman kita dulu berbeza. Ya. Jadi sebenarnya ada satu panduan lah, satu model yang boleh kita gunakan untuk siswa guru kita meningkatkan kompetensi mereka, iaitu panduan yang diberikan oleh satu badan antarabangsa yang dinamakan sebagai ISTE. ISTE adalah International Society of Technology in Education.
Jadi persatuan ini memberi panduan yang khas tentang bagaimana seharusnya siswa guru kita capai untuk menjadi seorang pelajar dalam dunia digital ini. Jadi ISTE dia telah menggariskan ada 7 kompetensi yang seharusnya dicapai oleh pelajar ataupun siswa guru kita. Yang pertamanya adalah empowered learner. Empowered learner maknanya siswa guru kita mestilah dibekalkan dengan alat ataupun tools. Di sini dalam maksud yang utamanya kita kena ada peranti lah, device. Kena ada device yang betul lah untuk dalam digital ni. Maknanya ni kena ada laptop, tablet, ataupun sekurang-kurangnya smartphone lah, telefon pintar. Ya, untuk membolehkan dia mengasah ataupun meningkatkan kemahiran dia dalam digital ni, pendidikan digital ni. Yang kedua, cabaran yang diberikan oleh ISTE ni adalah peranan guru tu dia mesti capai sebagai seorang collaborator. Collaborator maknanya penyumbang kepada idea-idea yang bernas secara global. The global collaborator. Yang ketiga, creative communicator. Creative communicator ni maknanya siswa guru kita seharusnya menjadi seorang pakar runding ataupun seorang yang boleh berhubung dengan kumpulan-kumpulan lain lah di seluruh dunia ni secara kreatif. Contohnya kalau mereka tak boleh berbahasa, sekarang ni tak ada masalah, bahasa tak ada masalah. Ada translator cakap dalam bahasa Perancis ke, dalam bahasa India, apa saja tak ada masalah. Type saja ataupun masuk saja dalam AI terus dapat translation dia. Itu yang ketiga, iaitu communicator kreatif. Yang keempat adalah computational thinker. Computational thinker ni cabaran yang seharusnya siswa guru kita capai adalah sebagai seorang pemikir computational. Maknanya dia boleh berfikir bagaimana komputer tu berfikir. Jadi komputer ni berfikir dalam computational thinking dia ada langkah-langkah dia lah. Contohnya dia buat dalayan, dia buat cari yang mana penting, yang mana tak penting, persisihan dan logical analytic dan sebagainya lah, sampailah dia boleh menyelesaikan satu masalah tu dengan berkesan. Jadi apa saja yang datang cabaran, insya-Allah dia boleh atasi. Yang kelima adalah innovative designer. Jadi untuk siswa guru kita tu capai adalah dia mestilah menjadi seorang pereka bentuk yang inovatif. Macam sekarang ni kita galakkan contohnya macam pinang kita buat. Yang ini semua adalah salah satu daripada usaha untuk pelajar kita boleh menerima cabaran-cabaran dengan kompetisi innovative designer tu. Kemudian yang seterusnya adalah knowledge constructor. Pelajar kita bukan sahaja menerima pembelajaran yang diberikan oleh pensyarah, tetapi mereka juga mengumpul dan menganalisis serta membentuk satu pengetahuan yang baru. Maknanya tidak bergantung semata-mata kepada nota kuliah yang diberikan oleh pensyarah dia. Itu yang ke-6. Dan cabaran yang ke-7 adalah kompetensi yang harus dicapai oleh siswa guru kita ialah digital citizenship. Ini penting sebab apa? Dalam dunia digital ni macam-macam boleh berlaku. Ada yang berita yang fake, berita yang palsu, ada yang berita yang betul, berita yang benar. Jadi pelajar kita harus siswa guru kita harus faham bagaimana nak membezakan berita yang benar, berita yang palsu. Contohnya mereka buat satu rujukan kepada badan-badan yang diiktiraf sebelum berita tu disebarkan. Jadi taklah jadi macam hal ni banyak kita dapat kes penyebaran berita palsu yang berleluasa. Ini semua kena tidak ada kesedaran digital citizenship tu, kewarganegaraan digital tu. Jadi inilah kompetisi yang seharusnya dicapai oleh siswa guru kita bagi
mendatangi cabaran-cabaran yang datang dalam dunia digital. Okey, Encik Zairi. Baik, terima kasih Encik Anwar. Encik Zaili pula. Okey, bagaimana kita nak tengok dari segi aspek kompetensi, kemahiran dan juga pengkhususan bagi pelajar guru kita dalam menguasai pedagogi masa kini. Sebenarnya banyaklah tadi Cik Anwar sampaikan. Ada 7 peringkat tadi yang Cik Anwar. Ya, 7 kompetensi. Tapi macam biasalah saya akan melihat dari sudut pandang psikologi. Okey, kita faham bahawa bila sebut tentang digital, kita sedang bercakap tentang dua dunia yang berbeza. Satu berbentuk maya, kan, virtual, satu lagi yang berbentuk reality. So, realitinya siapa? Kita lah sebagai manusia ni. Kan? Kita ni berdepan dengan satu dunia lain. Dan bagaimana dua dunia ini boleh berhubung dengan baik. Sebab tu kita kena tahulah apa keperluannya, apa kemahiran yang boleh kita berikan tumpuan. Tapi dengan masa yang pendek ni mungkin saya lebih suka nak fokus kepada yang pertamanya dari segi aspek dia panggil sebagai digital empathy. So apa dia digital empathy? Kita jangan lupa sebagai manusia ni walaupun kita berinteraksi secara maya dengan data dan sebagainya, kita masih lagi perlu menunjukkan bahawa nilai-nilai kemanusiaan itu, nilai-nilai humanistik itu masih ada, kan? So bila proses pembelajaran itu berlaku, dia mesti tidak akan lari daripada nilai hormat, kita cakna, kita prihatin, ataupun kita kata ada unsur-unsur bertimbang rasa ketika kita berkomunikasi dalam talian, kan? Sebab kita berkomunikasi ni kadang-kadang merentasi budaya, merentasi sempadan. Maka jika kita ketepikan nilai-nilai kemanusiaan itu yang akan jadi masalah. Sebab tu dalam digital empathy ini, kita perlu ada amanahnya dari segi menghargai apa saja dapatan atau ilmu yang boleh kita ambil daripada orang lain. Dan dianya melalui proses yang sangat berbeza dengan interaksi sosial yang live. Sebab dalam kemahiran social skill itu, kita boleh melihat seseorang tu secara berdepan. Kita boleh baca reaksi language dengan body language dia. Tapi dalam era digital ni kita agak susah. Sebab itu dia akan bergantung kepada bagaimana kita meletakkan rasa hormat, rasa menghargai apa sumbangan yang boleh kita terima dan kita berikan kepada orang lain. Sebab itu proses dalam kita memberi mesej, email, komen, kritikan, bahkan melalui platform-platform pembelajaran digital, maka nilai-nilai itu perlu kita pegang. Sebab itu dia merupakan satu daripada dia panggil sebagai digital empathy. Kan? Kita masukkan elemen kemanusiaan dalam interaksi kita secara maya. Jadi kalau kita boleh kuasai dengan baik apa yang kita masukkan sebagai digital empathy, insya-Allah kita rasa proses memanusiakan sekatu patu mungkin tak boleh berlaku, tetapi kita masih lagi boleh pupuk ke arah yang lebih baik. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya kita tengok juga kepada yang kita namakan sebagai digital ethic. Ini benda yang cukup penting lah. Sebab itu kita tengok hari ini ada orang dia tidak selesa berinteraksi secara berdepan. Ada orang macam tu. Tambah-tambah yang kategori introvert ni kan. Tetapi orang introvert ini, kalau teman-teman tengok, ada masanya ketika dia berada di alam maya dengan proses digital dan sebagainya, dia boleh bertukar karakter. Kan? Dia jadi macam tu kan. Dulu ni mak ayah ni dia risau apabila anak-anak ni duduk dalam bilik, tak reti bercampur dengan orang, kan? Sampai bila suruh keluar main kawan-kawan pun tak nak. Mak ayah risau. Tapi hari ni mak ayah dia risau bila anak tu duduk dalam bilik. Sebab dunia mereka dah berubah. Dunia yang di luar sana bawa masuk bilik. Dengan hanya duduk dalam bilik saja, dengan hanya ada gadget di tangan, tak kira lah apa benda pun, dia dah mula boleh berinteraksi dengan dunia luar, kan? Dan bila dia boleh buat begitu, tambah-tambah pula dalam proses pembelajaran digital, maka kita kena lihat satu lagi kemahiran yang perlu kena ada, iaitu etika. Itu yang keluar istilah digital ethic. So dalam etika ni, di dalam pembelajaran digital ataupun dunia maya, kita melihat pengguna-pengguna ni dia lebih mudah untuk melontarkan komen dan pandangan. Kan? Kalau hari ni netizen lah. Netizen kan.
Tidak adalah hakim yang menjadi utama sekali kan. Hakim yang di mahkamah bukanlah. Keyboard warrior. Dengan Islam macam-macam lah, keyboard warrior dan sebagainya kan. Sebab itu kita kata dalam pembelajaran digital juga kita tidak akan lari kepada isu etika ini. Sebab tu nak beri komen tak salah, nak beri pandangan tak salah, tapi kita tidak boleh lari daripada soal adab. Dan adab inilah yang sebenarnya agak susah kita terap dan bentuk dalam proses pembelajaran digital. Sebab itu guru itu ada. Sebab itu pensyarah itu wujud. Sebab proses itu perlu dilakukan oleh manusia juga. Jadi untuk kita meletakkan satu panduan, setiap-tiap kita tahu bahawa proses adab untuk berkomunikasi masih perlu ada. Penghargaannya, pengiktirafannya, dan kita bimbang sebab dalam dunia digital ini, dunia maya ni, seni berkomunikasi sudah berubah. Dari segi penggunaan bahasanya, kan? Jadi apabila bahasa itu tidak sesuai lagi dengan budaya, maka kita melihat komunikasi yang berlaku tidak ada jiwa. Kan? Memaknawi setiap perkataan tidak berlaku dengan baik. Sebab tu budak-budak ni bila kita letak dia diorang berdepan, dia kekok nak cakap. Tapi dia boleh bercakap berjam-jam depan gadget. Idea tu keluar kan, sebab dia rasa selesa. Sebab itu benda ni kita anggap sebagai satu keperluan. Kita tak boleh lari lah sebab ini dia dunia dia. Hanya apa yang kita kata, letakkan juga di situ ada berkaitan dengan digital etik. Jadi mungkin dengan digital empathy dan juga digital etik ini, dia merupakan sebagai kemahiran tambahan yang perlu kita selitkan bersama-sama apabila kita memperkatakan proses pembelajaran secara digital ataupun maya ni. Okay, saya rasa itulah poin saya untuk ni. Saya serah balik kepada Tuan Moderator. Okay, terima kasih Cik Zaili. Cantik sekali. Saya nak kaitkan apa yang dinyatakan oleh Cik Zaili dengan Cik Anwar tadi berkenaan dengan apa yang kita panggil tentang teknologi ubiquitous. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, perkataan ubiquitous ni dia bermaksud dia meliputi segala aspek kehidupan kita. Bermakna dunia digital sekarang ini bersifat ubiquitous, maknanya dia dah menjadi sebahagian dalam kehidupan seharian kita. Sedar tidak sedar sebenarnya kita memerlukan teknologi. Dalam kehidupan seharian kita ni, mau tak mau kita perlu bawa telefon sebab telefon itu perlu untuk kegunaan kita. Nak buat pembayaran sekarang ni banyak tempat dah cashless. Ya. Jadi kita perlukan telefon untuk buat transfer online, buat pembayaran dan sebagainya. Dan secara sedar dan tidak sedar, teknologi ini kita rasa dah tak, kalau dulu mungkin kita rasa teknologi mengganggu kehidupan kita. Sekarang ni kita rasa dah sebati kehidupan kita. Kita rasa tidak mengganggu, malah ia membantu. Itulah sebahagian apa yang kita nak kaitkan apa yang dibincangkan oleh ahli panel kita tadi dengan teknologi ubiquitous. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin warga maya yang dihormati sekalian, kita masih lagi di segmen bicara pendidik dan kita masih lagi membincangkan mengenai cabaran dunia digital, siswa guru kini dan masa hadapan. Kita beralih sekarang ni dah soalan keempat dah. Pejam celik. Kita dah tak sedar masa begitu pantas berlalu. Kita beralih kepada soalan yang keempat tentang apakah langkah dan proses yang terbaik yang perlu dilalui untuk menjadikan siswa guru kita lebih bersedia menghadapi pembelajaran dalam dunia digital secara pendek, dalam jangka pendek dan jangka panjang. Cik Anwar. Baik, terima kasih Cik Zaili. Langkah persediaan siswa guru kita sebenarnya ini telah disedari dan telah dimasukkan dalam pembelajaran mereka secara formal, iaitu di peringkat IPG ni ada 2 kursus yang disediakanlah untuk memberi pendedahan kepada pelajar kita, iaitu kursus yang pertama adalah asas pembelajaran digital yang mereka sepatutnya ambil di peringkat pra PSNP. Dalam asas pembelajaran digital ni, mereka didedahkan bagaimana seharusnya mereka berperanan dalam dunia digital ni, peranan sebagai seorang pelajar, kemudian kebetulan mereka akan menjadi seorang guru pula, bagaimana peranan seorang
guru bila mereka telah mula bekerja nanti. Jadi kemudian dalam asas pembelajaran digital ni juga didedahkan tentang literasi asas bagaimana menggunakan tools dalam digital ni untuk dalam proses pembelajaran dan juga pengajaran mereka nanti. Contohnya bagaimana menggunakan aplikasi Kahoot, bagaimana menggunakan aplikasi Padlet. Jadi banyak tools. Kemudian di peringkat masa hadapan pula, mereka dibekalkan dengan satu pendedahan lagi dalam kursus semasa diambil dalam kursus PISMP, iaitu dalam semester 3 yang dinamakan sebagai kursus teknologi dan media dalam pengajaran dan pembelajaran. Kalau tadi bagaimana dalam asas pembelajaran digital, bagaimana mereka berperanan sebagai seorang pelajar dalam teknologi dan media pengajaran ni, mereka didedahkan pula bagaimana nak menggunakan alat digital ni untuk proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Dan di samping itu dimasuk juga elemen-elemen yang dipanggil sebagai kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, KPPB. Jadi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini adalah satu cara pembelajaran yang baru, yang mana dia sangat bersesuaian dengan masa hadapannya. Dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini dia ada 6 kompetensi yang nak ditanamkan kepada murid yang seharusnya dicapai, iaitu kompetensi ini adalah critical thinking, pemikiran kritis, critical thinking, pemikiran kritis, creativity, communication, komunikasi, kolaboratif, karakter, dan digital citizenship, kewarganegaraan. Jadi di masa akan datang, inilah kompetensi yang nak ditanamkan pada generasi beta ni. Inilah yang akan siswa guru kita tempuhi, yang akan sampaikan kepada generasi beta ni. 6 kompetensi ini. Jadi sangat sesuai untuk membolehkan generasi beta ni melalui perubahan dalam dunia digital ni dengan positif. Jadi di peringkat siswa guru kita dibekalkan dengan pengetahuan tentang bagaimana nak implement ataupun melaksanakan pengajaran melalui cara yang baru menggunakan konsep 3E, 3R. Jadi 3E dan 3R ni saya rasa tak payah nak jelaskan kat sini lah kalau nak jelaskan panjang. Jadi kita pada masa yang terhad. Jadi 3E dan 3R ni adalah satu cara pendekatan yang baru yang akan digunakan oleh siswa guru kita semasa menempuh murid-murid di sekolah nanti, dalam usaha untuk membolehkan keadaan yang positif dalam pendidikan digital. Okey, itu saja ni Jamili. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Anwar. Kita dah diterangkan tentang kompetensi 6C, 3E dan 3R. Jadi kita nak tengok pula dari sudut psikologinya. Bagaimana Cik Zaili? Kalau kita bercakap tentang siswa guru, apabila mereka berada di peringkat PPSMP, pendedahan telah pun dibuat tentang kemahiran belajar. Okay? Dan salah satu daripada cara ataupun proses yang diorang perlu faham ialah
mereka perlu menguasai dengan baik apa yang kita namakan sebagai self-regulation. Self-regulation. Apa dia self-regulation ni? Satu keupayaan untuk kita mengawal diri kita yang melibatkan aspek emosi, yang melibatkan aspek pemikiran dan juga aspek tingkah laku. So ni kita ajar diorang. Jadi ini adalah basic supaya mereka tahu apa sekalipun kaedah yang mereka guna, dia tidak akan lari. Sebab selagi mana kita belajar atas platform apa sekalipun, jika emosi kita dapat kawal, pemikiran kita masih boleh terbina dan tingkah laku masih boleh terbentuk dengan baik, kita kira okey dah. Kan? Cuma kita tak boleh lupa bahawa dalam proses pembelajaran pun kita tahu bahawa belajar ni dia ada cara dia, dia ada gaya dia. Itu yang kita panggil sebagai learning style, kan, learning style. Ada orang dia lebih selesa dengan cara visual, melihat. Ada orang dengan cara mendengar, kan, auditori. Ada orang dengan cara pergerakan, kinestetik. Jadi kalau kita tengok proses pembelajaran digital ni, adakah dia menghadkan ketiga-tiga elemen tadi? Kan? Sebab kalau orang yang bukan jenis visual, dia ada masalah untuk nak menghadap gadget tu sepanjang masa, kan? Ataupun mungkin dari segi lebih kepada pendengaran. Sebab itu kalau proses digital ni bila dia ada audio video dah bagus dah. Cumanya ada pula satu elemen lagi yang perlu kita berikan perhatian. Sebab ini merupakan benda yang penting untuk kita tengok. Dari segi pergerakan tu. Ada orang dia physical oriented. Sebab tu ada orang dia tak boleh duduk lebih daripada setengah jam pun depan gadget, kan. Dia akan bergerak ke sana sini, kan. So inilah yang kita kata selagi mana seseorang itu boleh melaksanakan self-regulation untuk diri dia, untuk dia kenal dan dia upaya mengawal tiga-tiga elemen tadi, iaitu emosinya, pemikiran, tingkah laku, kita rasa pembelajaran digital ini boleh bergerak selari dengan perkembangan yang ada pada diri dia. Itu yang pertama. So, perlu ada self-regulation. Mungkin saya ambil yang kedua lah, yang dengan masa yang ada ni. Satu lagi kita kata mereka perlu juga ada proses yang lebih kepada self-reflection. Refleksikan diri. Okey. So dalam kemahiran insaniah sendiri pun kita menekankan juga aspek refleksikan diri supaya pelajar tu sendiri dia boleh buat dia boleh semak apakah diri dia ni sebenarnya. Sebab dalam self reflection ini pelajar tu perlu menilai semula pengalaman yang dia ada dalam proses pembelajaran itu. Dan dia melihat juga tentang apa dia punya strength dia, kekuatan dia. Apa kelemahan dia, weakness dia dalam belajar ni. Dan apakah strategi yang dia patut pilih untuk meningkatkan lagi kualiti dan proses pengajaran dan pembelajaran. Sebab itu selain daripada self-regulation, dia kena bijak juga untuk buat self-reflection. Supaya dia melihat semula, fikir balik, kemudian dia mengatur semula langkah kalau sekiranya keberkesanan itu agak kurang. Walaupun dalam proses pembelajaran digital. So kalau kita tengok, jika dua-dua isu tadi ini boleh dipahami dengan baik, boleh dilaksanakan dengan betul, dengan tepat, kita rasa pembelajaran digital ini tidak menjadi masalah besar kepada pengalaman dan juga peningkatan ilmu yang ada pada siswa guru. Okay, dua poin itulah yang saya share pada hari ini. So saya kembalikan balik pada Tuan Moderator. Baik, terima kasih kepada Encik Zaili. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin warga maya yang dihormati sekalian, kita masuk ke pusingan yang terakhir, iaitu soalan yang kelima. Mungkin kali ini kita bagi 2 minit seorang, boleh? Hari panel, disebabkan keterbatasan masa kita. Jadi kita nak tanyalah, ya, soalan dia simple saja. Mampukah siswa guru kita menghadapi dan menyelesaikan diri dalam dunia digital yang berlaku? Yang mana kita lihat perubahan dia berlaku yang dengan sangat hebat sekali, sangat pantas. Mula dengan Cik Anwar dulu. Ya, Cik Fadli. Jadi soalan mampu atau tidak pelajar kita untuk menghadapi sebenarnya dia ada dalam satu yang diberikan list itulah, iaitu salah satu pada kompetensi yang nak dicapai oleh seorang guru
dalam digital ni adalah teacher as a learner. Seorang guru sebagai seorang pelajar. Dalam erti kata lain, yang nak difokuskan di sini adalah lifelong learning. Jadi seorang guru tu ataupun pelajar kita, siswa guru kita, bila mereka telah berkhidmat nanti, seharusnya mereka bersedia dengan lifelong learning. Bersedia untuk mengadaptasi apa saja perubahan yang diarahkan oleh pihak pentadbir lah. Jadi mereka boleh mengadaptasi dengan melalui kesediaan untuk menghadiri kursus-kursus yang diminta lah untuk mereka hadiri. Contohnya mungkin di masa akan datang ni ada hadar tuju yang berubah. Jadi kemungkinan ada benda-benda baru, dasar-dasar baru yang diperkenalkan oleh pentadbiran. Jadi ketika itu siswa guru kita haruslah mempunyai sikap bersedia untuk lifelong learning. Bersedia mengadaptasi melalui latihan dan kursus yang diterima. Jadi itu pada pandangan saya lah, bagaimana guru kita, siswa guru kita boleh mampu untuk menghadapi keadaan yang akan datang ni. Okey, terima kasih Encik Anwar. Kita beralih kepada Encik Zaili. Mampu ke tak mampu? Macam tu. Soalan tu pendek tu kan. Biar dapat satu rumusan tu kan. Sebenarnya perubahan dalam dunia pendidikan bukan benda yang pelik pun. Dulu ni masa kita tak pernah belajar tentang online learning dan kita terjun ke dalam tu disebabkan berlakunya pandemik yang ni, memang peringkat mula-mula memang semua rasa resah, gelisah dan susah. Kan? Tapi akhirnya dalam beberapa tahun kita rasa dah okey dah. Kemudian kita kembali balik kepada asal. Jadi dalam dunia pendidikan di Malaysia khususnya ini, perubahan-perubahan itu nampaknya dia berlaku sama ada kita minta ataupun tidak. Kan? Tapi bolehlah saya nak simpulkan bahawa antara poin yang saya nak share pada hari ini ialah yang pertama sekali bila sebut kemampuan untuk hadapi perubahan ni, dia akan bermula dengan growth mindset. Itu yang paling penting dulu. Sebab kita tahu bahawa pendidikan ni dia tak rigid, dia sentiasa berubah. Dan kerana perubahan itulah menjadikan pendidikan kita ni bersifat dinamik. Dia boleh sesuai, dia boleh berada di apa zaman sekalipun. Cuma yang perlunya orang yang melaksanakan perubahan itu. Itu isu yang paling besar kan. Dan kalau perubahan itu kita boleh terima dan kita lalui, kita boleh beradaptasi dengan perubahan, dia tak ada isu. Isunya sekarang ialah apabila contoh dia, bila banyak pendidikan digital pada hari ini, kalau kita tak boleh nak beradaptasi, itu kan jadi masalah. Kan, penyesuaian diri kita tu. Jadi cara kita berfikir, bagaimana kita meletakkan sesuatu itu, perubahan itu yang berlaku perlu diterima ataupun tidak, dia jadi challenge. Bukan saja soal pelajar itu sendiri, bahkan soal guru juga. So dia ada timbal balik di antara mereka yang memberi dan menerima. Tetapi selagi mana kita melihat perubahan ini merupakan perubahan yang ke arah lebih baik daripada semasa ataupun keadaan sebelum ini, maka ianya boleh diterima. So mindset yang bagus itu sangat penting. Kemudian yang kedua, poin yang boleh saya share dengan tuan-tuan puan-puan para penonton sekalian ialah apa kita namakan sebagai leading change, kan? Kita nak tahu bahawa kita tak nak dalam digital ni selama-lamanya kita ni hanya jadi pengguna ataupun user je. Kita tak mahu macam tu. Kita nak bila kita lead perubahan itu, kita boleh mengubah cara kita berfikir, cara kita bekerja, cara kita belajar, dan dia agak synchronize, dia agak selaras dengan perkembangan era digital. Selagi mana kita boleh buat begitu, dia tak akan timbul apa-apa isu dari segi penerimaan kita. Dan kalau kita tengok dari segi perubahan itu juga, dia memerlukan keupayaan kita yang tertekankan macam tadi yang Cikgu Anwar sebut tadi tentang 6 kompetensi tadi tu. Dan di antaranya kata pemikiran kritis dan inovasi, kan. Kita nak generate yang itu. Okey? Dalam dunia digital, kalau kita mampu untuk generate pemikiran yang kritis, penyesuaian kepada keperluan pembelajaran yang terbeza, differentiate learning contoh dia, ataupun penyesuaian kepada budaya dan juga ketersediaan
infrastruktur, lebih kepada fizikal ataupun infrastruktur kepada maklumat, kita rasa kita dah bersedia dah untuk memenuhi keperluan dalam era digital ini. Jadi persoalan besar sekarang ni, adakah siswa guru kita mampu memahami dengan baik perubahan ini? Adakah mereka mampu lead the change ataupun hanya sekadar menjadi user yang pasif saja? Maka dua situasi ini menterjemahkan bagaimana berjaya atau tidaknya siswa guru itu menterjemahkan pembelajaran dalam bentuk digital pada masa akan datang. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Cantik sekali rumusan yang dibuat oleh kedua-dua ahli panel. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sedar ataupun tidak sedar, kita telah pun berada di hujung rancangan dan dalam tempoh 1 jam kita telah berjaya membincangkan berkenaan dengan topik kita, iaitu cabaran dunia digital di kalangan siswa guru kini dan masa hadapan. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita di atas kesudian menerima jemputan dalam menjayakan bicara pendidik kita pada hari ini, pada kali ini. Dan saya ingin juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penonton yang sudi meluangkan masa selama 1 jam bersama-sama kami. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa hadapan dengan topik-topik yang lebih menarik dan menarik. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, saya ingin tinggalkan bicara pendidik pada kali ini dengan beberapa kata hikmat yang seterusnya dapat merumuskan apa yang kita bincangkan berkenaan topik hari ini, iaitu yang pertama, gunakan jari untuk mencari ilmu, bukan menebar fitnah. Kemajuan teknologi tanpa kendalian iman boleh menyesatkan arah. Kita tidak boleh melawan arus digital, tetapi kita boleh mengemudinya dengan hikmah. Digital itu alat, manusia tetap penentu. Dengan itu, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart.